Sekarang ni kualiti kalau bandingkan dulu separuh pun tak ada dah. Kualiti, Menurun. betul, menurun. Selain tu Datuk Seri, bila Datuk Seri tadi kata, bila bulan puasa ni adalah satu bulan yang menunjukkan kreativiti orang-orang Melayu. Masa itulah macam-macam dia boleh nak jual semua kan. Maksudnya budaya meniaga tu ada lah dalam diri mereka ni. Tapi di mana silapnya sampai mereka tak boleh nak jadi konsisten dan membesarkan lagi dia punya perniagaan tu? Kita tidak sambut, bagi saya lah. Patutnya saya sebut tadi, bila orang Melayu telah melahirkan keunikan ini dalam kreativitinya itu, harus ada satu, orang kata apa, satu kesedaran dan mungkin juga kepedulian bahawa kreativiti ini harus ditingkatkan menjadi satu perusahaan yang boleh berterusan. Pada waktu lain kita tak akan nampak. Misalnya orang buat apa ni, katalah saya sebut tadi macam kuih lopeh. Ada orang buat lah ni. Ada, tapi tidak masa tu saja, dan sekarang ni kualiti kalau bandingkan dulu separuh pun tak ada dah. Menurun. Betul, menurun. Menurun. Jadi lama-lama orang akan tidak berminat lagi nak makan benda tu. Dan orang yang nak menjual tu pun tak akan minat. Dia jualan ni, penjualan tu dijadikan hanya jual untuk cari makan. Untuk menampung hidup di waktu bulan, mencari rezeki di dalam bulan puasa. Tapi dia lebih pada tu. Dia bukan sekadar nak cari apa ni, income yang lebih ataupun jualan yang lebih ataupun nak cari nafkah yang lebih. Tak. Dia sebenarnya harus diangkat menjadi satu peningkatan kebudayaan, ya, progression of the culture.